Tuan Puan ada simpanan RM40,000 dan kesemuanya hendak dialihkan ke dalam bentuk emas. Pesan mentor saya, dalam pengurusan kewangan yang bijak, jangan simpan semua simpanan Tuan Puan dalam bentuk emas. Orang yang bijak akan simpan sebahagian dari simpanan mereka dalam bentuk yang mudah cair untuk kegunaan kecemasan. Sebab dalam keadaan terdesak, duit dalam simpanan kecemasan adalah pilihan yang paling cepat dan mudah untuk kita dapatkan. Dan orang yang bijak juga akan simpan sebahagian dari simpanan dalam bentuk emas kerana emas adalah pelindung kekayaan yang terbaik. Kerana apa? Emas kalis inflasi dan emas adalah aset yang paling mudah untuk dicairkan berbanding hartanah. Jadi berapa banyak emas yang perlu kita simpan dalam simpanan? Dari penulisan Tuan Azizi Ali di buku Jutawan dari Planet Jupiter, simpanan dalam akaun bank cukup untuk 1 ke 2 bulan perbelanjaan. Simpanan di ASB, tabung haji dan KWSP cukup untuk simpanan kecemasan 3 bulan pendapatan, dan simpanan belanja hangus dan selebihnya duit yang Tuan Puan tahu Tuan Puan tidak akan gunakan dalam masa 2 tahun, sebaiknya simpan sahaja dalam bentuk emas untuk lindungi simpanan Tuan Puan dari jatuh nilai ringgit dan inflasi. Untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, Tuan Puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas, dan nanti saya akan bantu Tuan Puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet Tuan Puan.